Kalau kau ada impian tapi malas, dengar ni sampai habis. Kau tak nak tengok kamera. Pertama, impian tanpa tindakan angan-angan. Ramai orang ada impian besar, nak kaya, nak bebas kewangan, travel sana sini. Tapi kalau tak buat apa-apa, itu bukan impian, itu cuma mimpi siang hari. Contoh, jadi YouTuber berjaya tapi tak pernah rakam satu video pun. Macam mana nak jadi? Nombor dua, malas bukan alasan tapi pilihan. Rasa malas tu normal, tapi kalau tiap kali bagi alasan nantilah, penatlah, tak rajin lah, itu sebenarnya pilih untuk kekal di tempat yang sama. Contoh, ada masa 3 jam scroll di TikTok, tapi tak ada masa 30 minit untuk bina bisnes online. Tenaga kecil lebih baik dari tunggu sempurna. Jangan tunggu rajin datang baru nak mula je dulu, walau sikit, momentum tu akan datang lepas tu. Contoh dia, nak turunkan berat badan, jangan tunggu Isnin, hari ni dah jalan 10 minit pun dah kira okey dah, kira bermula dah. Nombor 4, gagal cuba lebih baik dari tak cuba langsung. Aku gagal biasa, tapi lebih teruk kalau tak cuba langsung, sebab malas. Setiap kali gagal bawa pengajaran. Contoh, buat live pertama mungkin hambar, tapi dari situ kau boleh belajar improve konten kau dan yakin macam mana nak buat live lebih baik. Nombor 5, orang yang berjaya pun pernah malas, tapi dia lawan. Beza orang berjaya bukan sebab tak malas, tapi dia paksa diri dia buat juga walaupun malas. Contoh founder bisnes besar pun pernah bangun pagi tak semangat, tapi dia tetap buat kerja penting dulu, buat kerja penting dulu. Kalau korang rasa poin ini kena tepat dekat batang hidung korang sendiri, tekan like. Kalau korang tengah fight lawan rasa malas, komen aku mula hari ini. Dan jangan lupa follow sebab banyak lagi konten macam ni untuk bakar semangat kita semua. Nampak atas meja ni, melatonin gamis, dia bantu untuk tidur. Kalau korang yang jenis nak tidur awal, guna ni, insya-Allah bangun pagi tersemangat. Ciao.